Assalamualaikum dan salam sejahtera. Watamin Dan saya, Nurfizdia Ariana binti Muhammad Rusdi. Hari ini kami ingin membentangkan tentang buku pembelajaran bahasa Cina. Nama kumpulan kami ialah Cik Chuan Xiang Feng, yang bermaksud perintis inovasi bijak. Pengenalan. Produk yang dihasilkan ini merupakan sebuah buku bertemakan budaya Cina yang memfokuskan kepada keunikan tradisi serta warisan masyarakat Cina di Malaysia. Buku ini direka dengan reka bentuk yang menarik dan menggunakan bahasa yang mudah difahami agar sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Selain memberi maklumat, buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya dalam negara kita. Penyataan masalah. Buku Cina yang digunakan kini menggunakan terlalu banyak istilah kompleks dan tata bahasa yang tidak sesuai dengan tahap pembelajaran pelajar. Ini menyebabkan mereka cepat berasa keliru dan putus asa. Tanpa pendekatan pembelajaran yang lebih mudah dan berperingkat, pelajar tidak dapat menguasai asas dengan baik dan kurang yakin untuk berkomunikasi dalam bahasa Cina. Penyelesaian. Buku inovasi Cina menawarkan solusi efektif untuk meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan teknologi, budaya kreatif dan strategi inovasi yang pesat di Tiongkok. Dengan menjanjikan informasi mendalam mengenai kemajuan industri, pendekatan pendidikan moden serta trend inovasi global. Buku ini membantu pembaca memahami bagaimana Tiongkok berhasil menjadi salah satu pusat inovasi dunia. Melalui analisis kasus nyata, ilustrasi menarik dan penjelasan yang mudah difahami, buku ini menginspirasi pembaca untuk berfikir kreatif, mengembangkan idea baru dan menerapkan praktik inovatif dalam kehidupan maupun pekerjaan. Buku inovasi Cina menjadi sumber yang praktis dan edukatif bagi pelajar, pengusaha, peneliti serta masyarakat umum yang ingin memperoleh wawasan luas tentang inovasi masa depan. Ini adalah abstrak. Bahan dan radas. Cover buku, printer, kertas A4. Metodologi. Mengumpulkan bahan seperti gambar, tulisan dan reka bentuk berkaitan buku inovasi Cina. Mencetak semua helaian bergambar dan teks menggunakan kertas A4. Menyusun dan menyiapkan buku dengan melekatkan helaian, menghias muka depan serta memastikan semua bahagian tersusun kemas. Seterusnya, mengumpulkan helaian bergambar yang mengandungi ilustrasi dan perkataan Cina mengikut kategori tertentu. Menyusun setiap helaian mengikut urutan yang sesuai supaya mudah dibaca dan difahami. Menyiapkan halaman akhir dengan memastikan semua gambar, perkataan dan kategori tersusun kemas serta sesuai untuk dijadikan bahan pembelajaran dan buku inovasi. Seterusnya, pilih lembaran perkataan yang diperlukan mengikut topik pembelajaran. Ubah suai dan susun semula perkataan daripada lembaran asal supaya lebih teratur. Hasilkan lembaran akhir yang lengkap dan siap digunakan untuk pengajaran. Akhir sekali, mengumpulkan beberapa lembaran rujukan seperti lembaran latihan dan lembaran perkataan untuk dijadikan sumber bahan. Memilih dan menyusun semula perkataan serta ilustrasi daripada lembaran rujukan mengikut topik yang dikehendaki. Menghasilkan lembaran akhir yang lebih kemas dan sesuai digunakan sebagai bahan pembelajaran. Ini adalah testimoni kami. Kesimpulan, buku inovasi Cina menjadi panduan komprehensif bagi sesiapa yang ingin memahami bagaimana inovasi boleh dibentuk, dipraktikkan dan dikembangkan melalui kerjasama antara kerajaan, komuniti, pendidikan dan industri. Ia bukan sahaja menyumbang kepada peningkatan pengetahuan pembaca, tetapi turut menggalakkan budaya berfikir kritis dan kreatif. Dengan penyampaian yang jelas dan informatif, buku ini dapat membantu pelajar, guru, pengusaha dan masyarakat umum menerapkan nilai inovasi dalam kehidupan seharian serta mencetuskan idea baru yang bermanfaat untuk masa depan. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Thank you. 谢谢。